Ini 1 kilogram emas. Walaupun harga dia sama macam sebuah rumah, sekitar RM450,000, tapi gold bar 1 kilogram ini jauh lebih mudah untuk dijual berbanding jual sebuah rumah ataupun jual sekeping tanah. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% untuk setahun, ianya sangat sesuai bagi jutawan yang nak adakan bot penyelamat kekayaan mereka. Emas adalah aset privasi kita. Tak ada siapa pun yang akan tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada. Dan tiada sesiapa pun yang boleh bekukan emas kita sebagaimana aset-aset yang lain. Tukarkan 10% kekayaan kepada emas supaya kalau apa-apa terjadi, sekurang-kurangnya kita masih boleh teruskan kehidupan dengan 10% itu. Ingat, langit tak akan sentiasa cerah. Duit dekat dalam akaun bank boleh jadi tak dapat dikeluarkan bila mana seseorang itu diisytiharkan muflis ataupun bankrupt. Bila mana berlaku hyperinflasi ataupun peperangan kepada sesebuah negara, maka RM1 tiada nilai. Jadi, bagi tuan-puan yang nak alihkan kekayaan kepada simpanan emas, nak miliki bot penyelamat emas, maka boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.